Di sebuah negeri jauh bernama Parsi, sebuah kisah hebat bermula. Kota yang indah, penuh bangunan batu dan pasar yang sibuk. Di sini tinggal seorang anak bernama Salman Al-Farisi. Salman dibesarkan dalam keluarga kaya dan dihormati. Tetapi agama keluarganya adalah Majusi, iaitu penyembah api. Tugas Salman ialah menjaga api itu supaya tidak padam. Hari demi hari, dia memerhati api yang membakar. Namun dalam hatinya, ada banyak persoalan. Hati kecilnya bertanya, mengapa api ini disembah? Api boleh padam. Bagaimana api ini jadi Tuhan? tahun berganti tahun. Namun, jawapan yang dicari tidak pernah hadir. Semakin dia dewasa, semakin kuat rasa pelik dalam dirinya. Namun tugas itu mesti diteruskan, walau hatinya tidak tenang. Suatu hari, ayah menyuruh Salman pergi ke ladang. Salman berjalan seorang diri melalui jalan yang panjang. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang indah. Suara itu datang dari rumah ibadat orang Nasrani. Salman berhenti. Dia lihat mereka berdoa dengan tenang. Hatinya terasa sejuk, seperti menemukan sesuatu yang baru. Ini lebih baik dari yang aku anuti. Sejak hari itu, fikirannya tidak lagi sama. Apabila Salman pulang, dia ceritakan semua kepada ayahnya. Ayah, aku melihat mereka beribadah. Dan hatiku berasa tenang. Ayahnya marah dan berkeras agar Salman kekal dalam agama Majusi. Jangan sebut lagi tentang agama itu. Namun Salman berkata jujur bahawa dia menyukai agama Nasrani. Ayahnya lalu mengurung Salman di rumah. Walaupun dikurung, hatinya sudah memilih jalan yang baru. Dia pesan diam-diam kepada orang Nasrani untuk bertanya jika ada kafilah dagang yang akan pulang ke negeri asalnya. Mereka berkata, ikut kami bila kami kembali ke Syam. Salman tahu pintu kebebasan semakin hampir. Dengan keberanian, dia melarikan diri dari rumah. Langkahnya kecil, tapi tekadnya sangat besar. Dia akhirnya bertemu kumpulan yang pernah dijumpainya. Mereka membawa Salman dalam perjalanan jauh. Itulah permulaan pengembaraan Salman mencari kebenaran. Dia berjalan jauh tanpa putus asa. Dari Parsi hingga Syam, hatinya hanya ingin satu, iaitu mengetahui Tuhan yang sebenar. Dan perjalanan itu baru sahaja bermula. Jangan lupa tekan subscribe ya, supaya tak terlepas kisah yang seterusnya.